Dah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, untuk hari ini kita akan sambungkan topik yang keberapa? 7 kan? Tapi sebelum tu, silakan kamu sihatkan semua? Betul lah ni, macam ada yang tak sihat kat ni? Ha? Umang kah? Betul tak? Sihat kan? Okay, untuk yang first saya akan ambil attendance dulu lah. Tu seperti kebiasaannya saya akan bagi apa tu? Bagi nama kan? Terus saya akan panggil nama, lepas tu kamu angkat tangan ataupun begitu hadir lah. Idris Kanang. Nombor 2 Arnold. Yang ketiga Azri. Keempat Daryaga. Kelima Dania. Mana Dania? Berdiri. Dania. Tak nampak ni. Dania. Excel. Alexis. Georgiana. Grisha. Hercules. Izul. Kat. Muhammad Daniel Nazri. Nabil Irfan. Nik Muhammad Faris. Ruya. Serul. Viviana. Dan last kali Warren. Ada tu. Okay, semua ada kan? Okay, macam biasalah kamu biasa akan hadir semua kan? Ya. Okay, untuk hari ini sebelum kita belajar yang topik yang welding using semua proses ni, minggu lepas tu kamu dah belajar apa? Okay, kalau preheat tu kan, boleh siapa angkat tangan nak apa masuk preheat? Ha? Azri. Apa kamu cakap tadi? Prapanas. Lagi siapa nak jawab? Apa maksud yang lengkap ke apakah? Siapa nak beritahu? Ataupun saya nak panggil nama? Izul. Apa maksud yang kamu faham tentang prapanas? Memanaskan besi semua buat kerja. Ataupun prapanas lah. Dan yang ketiga siapa nak jawab? Warren. Ataupun siapa? Ataupun minggu lepas ada tak ajar macam mana proses prapanas tu? Dia ada suhu tak yang sampai ke suhu yang kamu nak tu? Sebelum kamu weld kah, sebelum kamu potong tu kan? Ada tak? Perlu kan? Kenapa perlu? Ha? 999. Okay, 90. Okay, itu suhu dia kan? Okay, sebab suhu dia kalau kamu tak sampai suhu 99 tu, apa akan jadi? Apa? Saya tahu, kamu boleh cakap dalam bahasa kamu yang kamu faham lah. Macam kamu cakap, dia tak boleh ngam ke apa? Maksud kamu, bila kamu tak sampai yang 99 ataupun 100 tu, bila kamu nak potong kan ada masalah kan? Ataupun kamu nak weld tu, ada berlaku apa? Kecacatan ataupun dia tak berapa nak ngam, tak mau tak lekat kan? Okay, yang tu untuk prapanas lah. Semua ada faham kan untuk yang minggu lepasnya? Paham
Okay, kita akan pergi yang seterusnya untuk kelas hari ini. Tapi sebelum saya bagi apa tu? Untuk yang ni, saya akan bagi kamu tengok video sekejap lah. Boleh tak? Okay, sekejap lagi saya nak kamu terangkan apa yang kamu faham tentang video ni. Boleh? Stick welding is an electric arc welding process that uses rod-shaped metal electrodes that are covered with a flux material. The American Welding Society calls this process shielded metal arc welding, or SMAW. You can also hear this process called shielded metal arc welding, or MMA. Some people refer to this process simply as arc welding, but shielded metal arc welding, or stick welding, is just one of many types of arc welding. In stick welding, an electric current flows through a metal electrode with a stick. Arc forms between the end of this electrode and the workpiece. The arc melts both the metal rod and the pieces to be joined. The metal from the electrode is ejected into a molten weld and mixes or coalesces with the workpiece. The metal in the workpiece is called the base metal, and the metal added to the joint of the electrode is called filler metal. Stick welding always adds filler metal to the joint because the electrode is constantly melting away and becoming part of the welding structure. Stick welding is known as a consumable electrode process. As the electrode is heated by the arc, some of the covering of the electrode releases protective gases that shield the weld and help stabilize the arc. The remaining covering melts and covers the molten weld pool with a protective slag layer. This slag layer protects and helps shape the weld as it solidifies, but it must be removed when the weld is cooled. Since the gases generated by the flux covering were able to completely protect the molten weld, there is no need for other shielding equipment such as high-pressure gas cylinders, regulators, or hoses. Compared to other welding processes, stick welding equipment is often very simple. Sometimes the only controls on the machine are current and polarity. Many important welding variables come from how the person doing the welding positions and moves the electrode. For this reason, the quality of welds produced by this process depends greatly on operator skill. In stick welding, two insulated wires are connected to the welding machine. One lead goes to a clamp, which is connected to the work. This is called the work lead. The other wire goes to an electrode holder. The uncovered or ripped end of the electrode is placed into the electrode holder. The polarity in the welding setup refers to how the electricity flows from the machine to the workpiece and back. The current will either be AC or DC. In AC, or alternating current, the direction of the flow of the electricity changes directions many times every second. Direct current, or DC, is like the flow of electricity from a car battery. One lead is always positive, and the other is always negative. DC can be set up two ways in stick welding. One way to connect DC is DCEN, or DC electrode negative, which is often called straight polarity. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal, and the work is connected to the positive. The other way to connect DC is DCEP, which is DC electrode positive, often called reverse polarity. Many stick welding electrodes operate on DCEP, but some are designed to work with DCEN or AC. So check the manufacturer's recommendations for the proper settings. Stick electrodes are made with a variety of metal alloy compositions and flux chemistries. You'll want to make sure the electrode you plan in. Okay. Apa yang kamu faham tentang semau yang dari video tadi? Semau adalah welding yang menggunakan rod stick. Rod stick. Okay, lagi? Apa yang kamu dah tengok tadi? Elektrod yang digunakan habis. Elektrod yang diguna habis. Okay. Lagi, dia punya proses tu macam mana? Ataupun dia punya nama lain dia? Semau, maksud semau apa? Shielded metal arc welding kan? Ataupun orang panggil apa? Manual metal arc welding. Lagi yang ini cakap apa? Stick welding. Dia guna apa? Elektrod kan? Okay. Lepas tu dia ada berapa proses yang biasa dibuat? Maksud dia punya polarity ada berapa? 2?
Apa? Dua kan? Ya, 2. Apa? DCEP dengan DCAN. okey, dia elektropositif dengan elektronegatif kan. Ya. Tapi yang ni kamu dah belajar kan semester lepas dengan Rashwan. Ya. Tak tahu kan macam mana buat polarity dia kan? Ya. Macam mana? Pindahkan kabel positif tu pergi. Okey. Dan satu lagi proses dia ada kena suhu dia juga kan, kena tu juga kan. Ya. Okey. Dan kita sambung sekejap yang ini dan kita will be strong enough and that it's compatible with the base metal and the position of the joint you want to weld. Often electrodes have the American Welding Society classification code printed on them. This code will identify tensile strength, the flux covering type, the appropriate welding positions, and sometimes other important information. So in summary, stick welding is an electric arc welding process. It uses a consumable electrode rod that is covered with a flux material. When heated, the flux releases shielding gases that protect the weld. okey, untuk elektrod tu kan. Anda kata kamu dah buat welding, mana yang shielded gas? Berbentuk awan sini kan. Okey, yang apa yang berbentuk shielded gas ni? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh flux ini kan. Dia melebur dan menjadi shielded gas kan. Kalau yang tengah tu jadi apa ke sini? Dia naik kan tadi tempat sini kan. Betul tak? Okey. A layer of slag covers the weld. Dan kita akan, kamu dah tahu semua dah kan apa maksud SMAU, SMAU for structure ataupun maksud SMAU tu. Apa maksud dia tadi? Shielded metal arc welding ataupun dipanggil manual metal arc welding kan. Okey. Ataupun orang kadang-kadang dia panggil apa? Guna stick je kan. Okey, untuk hari ini kamu akan belajar benda ni. First kali kamu kenal pasti peralatan dan aksesori kimpalan dalam proses SMAU. Yang ni kamu akan belajar tentang apa? Peralatan dia apa yang kamu pernah tengok kan? Apa peralatan dia? Kabel lagi? Tukar runcing. Tukar runcing. Besi apa? Mesin kimpalan. Mesin welding mesin lah. Lagi? Wire. Wire apa? Wire welding tu, connector tu ada dua kan. Satu connect pergi positif, satu pergi negatif. Kalau yang ujung tu pergi apa? Elektrod satu, yang satu lagi pergi grounding ataupun pergi besi lah. Okay. Jadi untuk kamu dalam peralatan dan aksesori dia lah. Okay. Dan yang kedua, kenal pasti persediaan asas peralatan. Persediaan asas dia apa? Apa persediaan asas yang kamu kena? Tukul lagi, cruiser wire lagi, grinder lagi, kerabas lagi, rod stick lagi, faris kah, asal kah, ruya, apa? Persediaan asas. Plate kamu perlu sedia ke tak? Perlu. Tu kena tahu kan? Ya. Tak ada plate boleh weld ke tak? Okay, yang tu kena ingat Dan yang ketiga, kenal pasti peralatan keselamatan yang harus digunakan oleh pengimpal. PPE. Tapi pernah tengok yang selepas kan? Ada yang tak pakai hand glove lah. Ada tak? Ada tak? Ada kan? Ada maybe yang dah expert tu dah terus weld dengan apa? Siapa ada hand glove? Jawab. Okay, biasa dia kadang-kadang student ni kan, dia ada expert, dia tak ada masuk lagi macam ni. Dia tak ada, dia tak pegang dah ni, dia guna macam ni je. Ada tak siapa buat? Okay. Ataupun yang beritahu Faris tu yang buat.
Okey, kalau dalam klase, kalau boleh, jangan buat macam ni ya. Okey. Kenapa? Ha? Api. Penjagaan api elektron tu lah, okey. Okay, bukan saja siapa Azri kan? Bukan Azri dah buat tu, maybe yang lain pun ada buat tak kan? Okey. Okey, kalau boleh jangan buat ah. Boleh tak? Boleh. Okey. Okey, kita pergi ke seterusnya lah. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, SMAU adalah proses kipalan yang menggunakan elektrod logam yang penutup flak membawa arus elektrik. Okey, kamu dah tahu dah kan? Sebab apa? Arus membentuk lekuk merantai jurang antara elektrod dan bahan kerja. Akar elektrik mencipta haba mencukupi untuk mencarikan kedua-dua elektrod dan kerja. Ini contoh yang gambar saya beritahu tadi kan? Bila kamu nak weld tu dengan api kan, kamu bagi sini, apa yang berlaku? Bila kamu bagi on current, lepas tu letak dekat besi dengan elektrod tu. Ha? Ha? Spark dah kan? Kalau dah boleh, kalau kamu nak gerakkan apa berlaku? Dia melekat. Okey, kalau tak melekat dia boleh gerak lagi apa? Maksud saya kalau benda tu kamu dah weld dah okey dah maksudnya. Macam yang video tadi, ada tak proses yang kamu flow weld pergi ujung sampai ujung tu kan? Yang atas tu jadi apa? Ha? Selekan ataupun yang selaput luar tu jadi apa? Jadi flak ataupun apa? Dia punya apa? Pelindung, asap pelindung kan? Yang dalam tu jadi apa? Macam air tu apa? Yang kamu orang biasa panggil air tu kan? Jadi apa? Ha? Lava. Bukan yang tu yang kamu weld kan maksudnya? Itu kumai kan? Ha. Okey. Kalau yang ini, kamu tahu tak, SMAU tu proses yang murah ke mahal? Ha? Mahal kan SMAU? Ha? Mahal ke murah? Angkat tangan, siapa cakap mahal? Ha? Siapa cakap murah? Yang depan ni kenapa tak jawab? Aduh. Ha? Ha? Tak tahu. Biar pilih dua-dua. Kenapa cakap mahal dia? Kenapa Azri cakap mahal? Apa sih? Buat dia pernah beli. Kenapa mahal kamu cakap tadi Azri? Ha? Tak boleh, kalau sebetulnya memang kalau antara SMAU, Jitau, Jimau semua tu, yang paling murah apa? Okey, yang paling murah dan yang paling praktik selalu diguna adalah SMAU lah. Okey? Faham ah? Walaupun kamu rasa tu mahal kan? Tapi kalau dalam industri yang paling murah SMAU, okey, daripada yang lain Jimau, Jitau tu. Sebab waktu kamu beli mesin pun dah mahal. Lepas tu peralatan dia lagi banyak lagi kan. Kalau SMAU dia guna apa je? Stick je kan? Ya. Okey. Faham ah? Okey, kita akan seterusnya apa tu? Peralatan dan proses kimpalan SMAU. Ni seperti yang saya dah beritahu tadi kan? Okey, biasanya kamu beritahu apa? Stick weld kan? Ya. Dan biasanya yang ini banyak diguna di industri lah. Sebab yang ini mudah dan lebih praktikal. Dan boleh diguna untuk logam dan alloy. Okay, ini contoh untuk satu mesin SMAU. Ini tahu kan? First kali ini welding machine ada negatif dan positif. Switch on off. Ini apa? Wire ataupun kabel ya kan? Yang ini untuk elektrod, yang ini untuk kelam lah. Dan ini apa dia? Laptop. Holder, okey. Yang ini workpiece ataupun plate ataupun besi lah. Yang ini table. Lagi, apa yang kamu tak faham ke sini? Apa yang kamu tak tahu? Tahu kan? Pernah buat kan? Ya? Kita pergi yang seterusnya. Okey, biasa ada kamu, siapa pernah tengok
welding machine yang guna elektrik? Ah? Tidak pernah. Tak pernah? Tidak pernah. Yang kamu ah? Yang dekat ayat tu pakai elektrik ke apa? Siapa cakap tadi tak pernah tadi? Ataupun kamu tak tahu saja anak tu? Pernah kan tengok? Tapi yang kamu tak pernah tengok apa? Kabelnya. Ah? Dia pakai diesel lah kan? Ya. Ah, yang ini dia pakai diesel. Okay. Boleh ah? Boleh. Jadi dekat industri kamu boleh tahulah yang tu guna diesel lah, okay? Sebab dia boleh, kamu tak perlu bawa kabel untuk connect pergi elektrik lah, okay? Okay, kabel ni siapa? Dah ada dua kan? Saya beritahu adik kan? Kabel bumi dan kabel apa? Kempalan. Kabel kimpalan. Okay, kalau untuk kabel kimpalan, jenis kabel tu apa jenisnya? Fleksibel lagi? Hah? Dibalut dengan pelindung yang baik. Saiz yang betul. Saiz yang betul. Okey. Okay, semua tahu ah? Tahu. Sama tak kabel grounding dengan kabel elektrod? Ah? Dia berjenis kabel sama tak? Sama, tapi dia punya konektor je lain kan? Ya. Satu connect pergi apa? Izul, connect pergi apa Izul? Satu connect pergi apa? Hah? Saya tanya kabel elektrod, kabel ground yang untuk tu, kabel welding. Welding machine, lepas tu yang dari welding machine tu pergi mana? Okay, holder. Yang satu lagi pergi mana? Siapa nak jawab? Ha? Pergi kelam. Okay ah. Betul tak? Ataupun ada yang dah blur kat sini ataupun tak tahu nak jawab apa? Tapi kamu dah tengok dah kan? Yang ni tahu je kan, pernah buat kan? Yang ni basic sebabnya ini ulangan je lah, tapi kamu dah tengok benda tu kan? Okay, sebab sem 1 kamu dah buat benda tu sebenarnya. Just untuk macam ulangan lah, maybe ada yang dah tahu tu maybe boring sikit lah. Tapi kalau boleh bagi tumpuan lah. Sebab maybe ni masuk dalam test. Betul tak? Betul. Okay, ni contoh untuk copper ataupun welding punya ni. Okay, untuk copper apa warna dia? Dia punya dalam welding tu warna kuning. Kalau aluminium? Putih ha? Okay, yang ni kamu boleh pilih lah. Biasa dia copper dengan aluminium yang biasa lah. Mana yang mahal, copper ke aluminium? Semua dah tahu ah? Mini copper. Okay, yang ni yang ke berapa ni? Ke-6. Betul ke? Pengapit kerja ataupun apa? Holder. Ha? Holder kan? Okay, yang ni biasa kamu dah tahu kan? Yang ni tempat apa? Yang kamu tekan tu untuk tu kan? Yang ni? Gigit dia, gigit. Gigit dia segigit. Gigit. Tempat gigit elektrod kan? Yang ini handle dia ha? Okay, yang ni yang kedua? Kelam kan? Biasa kelam ni letak dekat mana? Besi. Dia kepit. Ha? Kepit. Sekejap ha? Yang ni saya beritahu yang betulnya. Okay, pernah tak kamu tengok kamu letak dekat kaki ke penyepit tu kan? Tapi kamu weld tu dia tak ada keluar api. Kenapa tu? Ha? Dah sampai. Kejap, Izul. Kejap, kenapa? Current tak sampai. Siapa lagi? Current tidak stabil. Apa? Current tidak stabil. Current tidak stabil. Esal? Kenapa? Benda kerja mesti dekat dengan pengapit. Siapa lagi ada jawapan? Kanang?
Siapa Ruya One browser. One. ataupun Georgina? Georgina ni nasa. Sebingan. Kenapa? Hah? Harus mengalir melalui elektrod. Kenapa dia tak ada current? Sebab elektrik tutup. Anda kata jap. Kalau kamu dah on switch tak buat juga berlaku macam tu. Kenapa? Dia punya saluran sudah sudah sampai ke zona gulai. Okey, maksudnya ada banyak penyebab dia lah. First kali macam Anel cakap tadi kan, yang lain pun sama juga. Jawapannya hampir sama lah. First kali kenapa? First kali kadang-kadang current tu belum mengalir tepat di situ kan. Ya. Dan kadang-kadang bila kamu well tu, kamu letak ada lekat-lekat tu kamu biar aja. Ya. Betul tak? Betul. Siapa buat benda tu? Okey, untuk semester ni kalau boleh, lepas kamu well kan, kamu grant lah benda tu. Ya. Boleh kan? Boleh. Kena buat lah. Boleh. Okey? Okey. Sebab selepas ada tak kamu tengok sini kamu buat bersihkan tu? Ha? Siapa yang bersihkan? Grup kamu orang kah? Tahu tak berapa susahnya kamu grant benda tu? Penipunya. Ha? Susah kan? Kalau boleh setiap lepas kamu weld tu, lepas kamu habis welding kan, sebelum housekeeping tu kamu bersihkan nak meja tu dulu lah. Sebab untuk memudahkan kamu apa? Kemudian hari lah bila kamu nak weld dia current terus masuk lah. Okay? Okay, yang ini litar kimpalan yang dah lengkap lah. Ini lengkap ke tak ni? Tidak. Dia lengkap macam mana? Ada orang. Maksudnya dia akan lengkap bila ni grounding dan elektrod tu bersentuhan dengan satu tempat tu lah. Baru dia lengkap. Okay? Okay. DCP dengan ZZN. Meditation. Yang ini untuk polarity. Siapa pernah buat polarity? Semua benar. Semua pernah kan? Okay, biasanya kalau kamu nak tukar dari DCP ke DCN tu, kamu nak buat apa? Padam konstruksi dulu, lepas tu tukar apa? Kiri kanan positif, negatif pergi positif, positif pergi negatif kan? Kenapa? Ini kerana apa? Kamu nak buat apa? Benda tu panas kah? Elektrod tu panas kah? Benda kerja yang panas? Benda kerja tu panas. Untuk buat apa? Penetration kan? Kalau selepas penetration tu, baru kamu tukar lagi kan? Jadi asal kan? Okay? Ini faham ah? Faham. Okay, untuk yang ini semua proses. Yang first kali ni, kamu dah tahu kan ni elektrod? Ya. Ni? Air. Ni. Percikan nipis ni. Ni air kan? Air. Kalau dekat sini, welding paddle. Yang ni macam awan ni, Ya. Shielding gas. shielding gas. Yang bawah ni, atas ni apa? Where's the poodle? Where's the poodle? Ha? Poodle. Ni yang atas ni, yang hitam-hitam tu. Apa ni? Solid metal Wet metal. weld metal kan? Ya. Okay, select tu bila kamu weld kan? Weld tu Bagus. bagus kan? Bagus. Kenapa kamu weld? Bagus ya. Dia senang. Okay, kamu test lah ha? Ataupun quiz. Yeay. Okay, untuk pertama sekali kamu kena tahu tentang elektrod. Elektrod ada banyak jenis kan? Banyak. Apa? Ada Ha? Dia ada dua kan? Yang ni, okay, untuk dalam elektrod tu ada apa-apa? Ini. Bilex.
Ada flux. Apa nih? Flux kan? Yang dalam nih? Jadi percikan. Itu menghasilkan apa nih? Menghasilkan gas pelindung, membolehkan pengisian tambahan dan membentuk sangga. Sangga itu apa? Slag kan? Oke, yang dalam tuh filler metal membawa arus kimpalan dan menjadi sebagian daripada kimpalan. Paham tak? Yang dalam tuh. Oke, yang kedua arka. Untuk arka tuh arka berlaku apabila elektron bersentuhan dengan apa? Benda besi kan? Dan arka dihasilkan dalam ruang dekat ujung tu. Betul tak? Yang kamu cakap air well tu kan? Itulah arka namanya. Okey. Suhu dia mencapai apa? 10,000 Fahrenheit. Fahrenheit bukan darjah Celsius. Okey. Okey, yang ni kamu panggil apa? Kolam cairan kepalan ataupun kamu panggil apa? Air ataupun lava kan? Tapi yang biasa nampak macam lava kan? Okey. Dan bila kamu proses well tu, yang dalam flux tu dia akan mencair kan? Dengan ni pun sama kan? Yang flux sepi tu mencair juga. Tapi kadang yang satu lagi dia akan menjadi asap pelindung kan? Dan last sekali dia akan menjadi penutup ataupun apa? Slag tu Yang ni biasa dia panggil apa? Kolam cairan ataupun kamu panggil air dia lah. Okey. Dan yang tu kamu boleh gerakkan sekati kan? Kamu ikut elektron tu kamu nak pergi ke tepi pun boleh kan? Kenapa air tu ikut follow je kan? Okey faham Okey, yang keempat gas pelindung. Macam mana gas pelindung tu berlaku? Siapa boleh beritahu? Berbentuk apabila Muhammad Daniel. Macam mana berlakunya gas pelindung tu? Sebab apa? Okey. Siapa boleh tolong dia? Jawab. Apa soalan lesson? Gas pelindung tu, macam mana dia berlaku? Sebabkan Dia dah berdiri. Siapa dapat? Cuba. Tolong Daniel. Siapa boleh tahu? Siapa boleh jawab? Tolong. Haris. Gas pelindung berlaku disebabkan apa? cairan kimpalan daripada atmosfera. Cairan Gas tersebut keluar dari muncung torch dan melindungi kolam kimpalan daripada udara atmosfera. Cairan kimpalan yang daripada atmosfera. Hampir tepat lah sebab bila kamu maybe kamu dah tahu sebenarnya benda ni, tapi kamu maybe masih blur ke apa kan? Kan kamu tengah well tu kan? Ada tak? Yang ni metal ni kan? Yang ni mencair, yang ni cair ke tak? Cair kan? Tapi kalau ini mencair dia menjadi apa? Asap dan apa? Jadi selaput tu kan? Sebab ini pun cair yang sebab yang tu memang dibentuk untuk menjadi asap pelindung. Okey, dia punya flux ni dibuat untuk menghasilkan gas pelindung. Untuk tak tutup apa jadi? Bukan percikan. Dia boleh bercampur dengan habuk-habuk yang dekat luar tu ataupun yang udara ni kan. Udara tu kan ada air macam-macam kan. Dia boleh masuk dalam ni. Okey.
Paham tak? Paham. Okay, yang ni solidified well metal ataupun apa? Apa yang kamu panggil apa tu? Sisik ikan. Okay, sisi ikan tu apa yang tu? Bukannya itu kamu nampak macam sisi ikan kan? Ya. Tapi apa? Kumai kan? Kumai. Ataupun well metal lah. Oh. Well metal. Yang dah dikeras ataupun kamu panggil kumai lah biasa dalam bahasa Melayu kan? Kumai. Okay? Okay. Okay, untuk sangga ataupun slack tu, sangga tu berlaku disebabkan apa? Salutan elektrod tu kan, flux tu, dia mencair bersama dengan elektrod tu kan. Dan dia ada certain masa dia akan pergi bahagian antara metal dengan flux sangga tu, dia akan pergi ke atas kan. Jadi kadang-kadang bila proses welding tu tak berlaku dengan sempurna, yang tu boleh bercampur dalam weld metal kan. Okay, kalau dia sempurna apa jadi? Dia akan menjadi terbuka sendiri ataupun dia akan menghasilkan slack yang betul lah, yang cantik. Okay? Apa kegunaan sangga ni? Mempercepatkan proses apa? Memenjalkan benda yang bawah tu kan. Dan apa? Okay, tu yang tu lah. Sangga boleh dibuang dan dibersihkan dengan burus dawai apabila mengeras. Bila kamu, andai kata kamu nak bersihkan sangga tu kan, kamu ketuk je boleh keluar terus kan. Siapa pernah berlaku kamu ketuk tu masih juga lekat juga. Sekejap, siapa pernah buat? Beritahu, angkat tangan. Semua pernah tengok. Kenapa? Siapa yang pernah tengok sangga tu tak boleh hilang? Siapa pernah kena? Ada juga, semua juga. Kenapa? Terlampau tinggi. Emper terlampau tinggi. Sebab first kali apa? First time. First kali kamu laju sangat. Ya. Lepas tu current terlampau kuat juga kan? Ya. Ataupun current terlampau slow pun sama juga kan? Itu lebih kepada kamu kena setting dan kamu well lah. Okay? Boleh tak? Okay, untuk yang sebelum kita masuk ke yang ini, saya bagi masa 5 minit kamu jawab soalan kuis. Boleh. Oh, Okay? itu senang je. Apa jawapannya tu? Kenapa lau? Okay, saya bagi masa 5 minit lah. Okay, sir. Daun-daun kekeringan. Oh. Elektrod. Bos elektrod. Sir, kurang satu kertas, sir. Kurang. Apa? Ada nama apa? Shielding base. SHIELDING. Alam mo?
Satu elektron. Dua A. ARC. ARC. Ya, well metal. Solidifit. Ini bajai. Solidified. Daun-daun kekeringan. Okay, lagi 2 minit. Oh. Hello, baby. Baby. Ini pula baby. Ada pun mau. Dah? Dah. Okay, 1 minit lagi. Dah. Dah kan? Dah. Okay, nombor 1. Apa jawapan dia? Elektron. Elektrod. Ya. Okay, boleh tanda tu Okey. Nombor 2 apa? Nombor 2 dia kan? Ataupun AK. Nombor 3 well paddle. Nombor 4 nombor 5 solidified well metal ataupun apa? Well metal ataupun kamu panggil apa? Kumai kan dalam bahasa Melayu. Dan last kali slag. Siapa betul semua? Angkat tangan. Jap. Siapa yang salah? Satu. Ada tak yang salah satu? Angkat tangan dan malu-malu. Ataupun semua betul semua? Semua betul semua kan? Okey lah. Yang tu boleh hantar ke depan, bagi dengan kumpul, bagi yang depan ni nanti bagi dengan serah, bagi nama. Bagi nama? Tulis nama kamu. Sairul Enzo. Fakta. Baby, oh baby. Baby. Ya baby. Dah, lepas sikit.
Dah? Siapa yang belum hantar? Semua dah kan? Baik. Teruk ya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Persediaan peralatan dan aksesoris mau. Respect. Okey, persediaannya lebih kurang macam kamu nak set up wedding machine tu lah. Okey? Okey, kamu kena pastikan apa? Lokasi. Lokasi berhampiran dengan tapak kepalan tapi cukup jauh supaya tidak ditutup dengan pancuran percikan. Dan yang kedua, terletak jauh dari tangki pembersihan dan mana-mana sumber asap yang boleh mengakis, lain yang boleh dihembus melaluinya. Alah. Okey, yang ketiga, kabel kepalan adalah cukup panjang untuk sampai ke stesen kerja. Tetapi tidak terlalu lama sehingga ia mesti bergulung. Okey. Yang ini kamu jangan pastikan jangan terlalu panjang lah. Bila kamu terlampau panjang apa berlaku? Tidak sampai. Kabel tu bergulung kan? Bila bergulung, current tu cepat ke tak pergi? Lambatkan dia proses dia pengalih abah pergi kat luar dulu baru pergi tempat tu kan? Okey, yang keempat, mesin kipalan dan switch kuasa adalah ditutup. Bila kamu mematikan semasa seorang hendak memasang atau bekerja dalam pada kabel. Bila kamu pegang kabel tu kan, jangan kamu on current dia. Okey, kenapa? Yang itu boleh menyebabkan apa? Rendasan elektrik. Walaupun kamu tengok kabel tu bagus kan, tapi kadang-kadang kalau tu kan, itu untuk keselamatan kamu lah. Dan yang kelima, stesen kerja mestilah bebas daripada bahan mudah terbakar. Ni contoh dia, jangan kalau kamu letak wedding set tu sebelah dengan minyak kah, tong gas kah, jangan letak macam tu lah. Okey. Bila kamu weld tu, kamu janganlah lilit dekat tangan kamu ataupun lengan tu, ke badan tu, tak boleh. Okey. Jangan sekali buat. Yang ini untuk keselamatan kamu. Dan kamu kena periksa keadaan sekeliling sebelum mula mengimpal. Dan satu lagi, udara yang beredar melalui mesin adalah bebas daripada habuk, minyak dan kotoran pada logam. Yang ini contoh dekat, kalau dekat yat tu apa yang kamu kena tengok? Untuk yang ini. Meja. Okey, dekat sini siapa pernah buka blower kalau kamu welding? Betul ke? Kan. Tapi kamu tak tahu on dia. On bagus kan? Mana ada rosak? Tak, biasa dia kamu kena on tu. Kena tarik lah. Okey, sebab apa? Habuk yang asap tu boleh apa? Kamu boleh hidup kan? Okey, jangan kamu kena buka ventilation tu. Okey? Sebab biasanya kadang-kadang ada hari tu saya tengok ada yang on, ada yang tak on. Okey? Kalau dekat kamu kena on tu lah. Okey? Kena pastikan itu beroperasi. Sebab apa? Ini untuk keselamatan kamu. Okey? Okey, yang ini macam mana kamu nak guna peralatan tu? First kali turn power supply on. Tapi sebelum tu kamu kena setting dia macam ni lah. Okey? Selagi kamu belum setting, kamu tak boleh on. Betul tak? Betul. First connect work clamp. Mana work clamp? Kepit-kepit. Ni kan? Select electrode type and diameter. Mana? Sini kan? Adjust output. Mana output sini kan? Macam mana kamu kalau adjust ya? Berapa? 6. Berapa ampere? 65 ke 90.
65 ke sampai 90 kan. Itu depend kan kamu punya cara well lah. Kalau laju bagi tinggi sikit kan. Dan kadang-kadang polarity dengan ampere tu kena tengok lah. Kalau polarity tu untuk apa? Buat apa? Penetration kan. Dan kamu kena insert electrode. Okay, untuk proses mau dia ada tetapan, kekutupan ataupun yang saya beritahu tadi DCP dengan DCN kan. Polarity tu. Okay, ampere yang kamu kena setting 60 sampai 90. Kalau yang biasa 80 sampai 100 ataupun 120 kan. Okay, pemboleh ubah kawalan operator. Sudut kerja, contohnya macam mana? Apa prosesnya? 3G ke 4G kan? Ya. Okay. Sudut perjalanan, macam mana sudutnya? Berapa? 75. Jadi depend dengan kamu punya tu lah. Okay. Kamu well tu. Jarak arka, jarak dia macam mana? Berapa jarak tu? Berapa mm? Ha? 9 mm. Ha? Nah. 5 kan? Ya. Kelajuan mengimpal. Ni kamu boleh ubah ke tak? Tujuan. Ha? Boleh. Boleh. Okay, ini cara untuk buat strike itulah. Okay. Kamu kena gerakkan apa? Electrode tu. Kalau mau finish dia macam mana? Tekan dan di atas. First sekali cara mula cala. Cala electrode pada logam asas seperti mancis. Ni kamu buat macam ni kan? Sebab apa? Sebab yang bawah tu belum kena lagi kan? Belum pernah mencair lagi kan? Dan sentuh permulaan. Ini kamu tekan, pergi naik lah. Okay? Cara dia, kamu tekan, ni untuk yang kedua ni. Kamu tekan, lepas tu naik atas. Okay? Okay, sudut kerja. Ini lebih kurang macam 90 degree. Sudut kerja ialah antara sudut electrode dan kerja seperti digambarkan di yang ni. Banyak sudut ke tak? Banyak kan? Yang ni untuk biasa kan, untuk biasa. Kalau overhead macam mana? Dari atas kan? Okay, depend dengan posisi yang kamu nak buat. Okay, ini yang ni bila kamu nak gerakkan electrode tu. Bila kamu jalankan electrode tu kan. Okay, ini benda kerja, kamu nak jalan electrode tu. Adakah kamu tegak di atas macam ni? Ya. Akan mesti ada sudut sikit kan? Ya. Okay, ini maksud yang inilah. Faham tak? Okay. Sudut arka. Selepas bentuk arka, kekalkan jarak 1/8 antara electrode dan bahan kerja. Untuk 1/8 tu, siapa ada buat pembaris? Boleh bagi saya tengok. Ada pembaris tak? Okay kan, ada tengok kan? Coba cari yang inci ni. Tengok tak? Kalau yang inci tu kosong. Dia tanda bulat sini kan? 1.
Ni 1. Kalau 1/8 ni bagi 8 lah. Ni separuh kosong 1/2. Ni 1/4. Ha? 1/4. Ni 3/1 kosong. Ni 1/8 dekat sini. Okey, 1/8 itu jarak dia. Ini. Jarak dia macam ni. Besar ni je. Okey. Faham ah? Jika panjang akar menjadi terlalu pendek, elektrod akan tersangkut pada bahagian kerja ataupun pendek. Okey? Bila kamu rapat sangat apa berlaku? Ha? Dia akan bersentuh dengan tu kan? Dan melekatlah. Jika jarak sangat apa berlaku? Ha? Ha? Jauh sangat, jarak sangat. Spark kan? Ada percikan api. Okey, faham ah? Okey, faham untuk sudut jarak dia? Okey. Okey, untuk kelajuan ni. Okey, kelajuan perjalanan kimpal macam mana? Siapa boleh beritahu? Asyik kandang je, lain-lain lah. Sena Paris. Azri. Macam mana? Ha? Terangkan kelajuan tu. Tak, saya tak nak kamu tengok baca ni. Apa yang kamu faham tentang kelajuan kimpalan? Okey. Okey. Mesti steady. Macam mana tu? Mental. Ha? Kalau slow. Kamu cakap tadi tak boleh slow, tak boleh laju. Ni kamu cakap slow lagi. Ha? Okey, lebih tepat macam tu lah. Bila kamu nak buat laju tu, ampere kena laju, kuat ke tak? Kuat. Bila kamu nak buat slow, ampere laju. Ampere slow, okey? Dia depend dengan kamu nak well macam mana. Kalau kamu nak laju, kamu kena ampere berapa? Tinggi kan? 100 lebih. Kalau ampere kalau kamu nak slow, ampere dia berapa? Ha? 60, 70 macam tu kan? Okey, itu depend dengan kamu punya kebiasaan lah. Okey? Tapi kamu tengok, saya tengok yang saya pernah tengok kamu orang well kan, ataupun senior kamu tu, kamu well kan, kamu letak current besar tapi kamu buat slow. Betul tak? Betul. Ha? Kamu selalu buat macam tu? Itulah kamu cakap betul. Betul tak? Sebab benda tu berlaku disebabkan kamu lah. Kadang-kadang kamu tak adjust betul. Kamu target nak laju tapi kamu letak api kuat tapi kamu well slow. Dia tak nak macam tu. Okey? Contohnya bila kamu nak laju, current tu kena laju sikit, kuat sikit lah. Kena 100 kah. Okey? Sebab dia efek dengan apa? Umai nantilah. Kadang-kadang ada boleh defect ke apakah macam tu lah. Okey? Memenuhi kawah. Ni contoh bila kamu nak well tu, kamu kena tutup tu air tu. Kamu kena, jangan kamu follow air tu je, mesti naik atas juga kan. Okay, kena tutup ni. Pada penghujung kimpalan, pengendali memecahkan akar wujudkan kawah kimpalan. Kamu bagi air tu kan, bagi besar ke kecil, dia depend dengan kamu. Tapi bila kamu nak besar, kena berapa? Kena slow lagi sikit kan. Kena bergerakkan dia lah. Okay? Dan yang kedua, gunakan jeda pendek ataupun langkah ke belakang sedikit.
di ujung kipalan untuk mengisi kawah. Bila kamu nak well tu, janganlah kamu terus pergi terus. Pergi ke belakang sikit. Ada contoh dia macam ni lah. Kamu well sini kan. Kamu terus gerak macam ni kan, macam mana? Kadang-kadang buat pusing kan. Pusing tu maksudnya dia akan pergi ke belakang lagi. Ataupun kadang-kadang macam ni. Depan. Betul tak? Betul. Okay, kena buat macam itulah ataupun pusing tu. Jangan kamu pusing satu tempat. Kena pusing pergi ke depan, pusing pergi depan. Okay? Okay, andai kata kawah besar boleh menyebabkan keretakan pada hasil kimpalan. Okay, yang ni tak boleh kamu bagi besar kawah dia. Apa tu dia punya air tu besar kan? Dia akan menyebabkan apa? Crack ke sana. Okay, yang ni memulakan semula kumai. Yang ni contoh bila andai kata kamu well, kamu dah well sini kan? Lepas tu elektrod habis. Ataupun terlepas ke apa kan? Macam mana kamu nak sambung lagi? Pergi depan. Ha? Pergi depan kan? Ya, First sekali tapi kamu well mula dia dekat sini kan? Bersihkan api dekat sini. Bawa pergi depan dulu. Okay? Pergi yang tempat yang dah apa tu? Well, Paling tinggi yang tempat well yang tinggi tu kan? Jangan bagi yang ada lubang sini. ya. Kat sini baru kamu sambung well sampai habis. Kalau berhenti lagi sampah juga. Start lagi dari ujung, bawa pergi sini. Di tempat paling tinggi baru kamu gerakkan. Okay? Boleh faham? Boleh. Okay? Sebab kadang-kadang kamu boleh nampak, kan ada stop start tu kan? Ya. So boleh nampak benda tu. Betul tak? Betul. Yang tu, lepas tu kita orang ada check juga untuk stop and start tu. Dekat mana kamu stop, dekat mana kamu start. Tu yang kadang-kadang saya tanya kan, berapa elektrod kamu buat untuk satu tu, dekat mana kamu stop, boleh nampak. Kan? Boleh tak? Boleh. Kalau yang pandai tu, dia boleh tutup benda tu. Okay? Si. Okay, ini contoh well. Mana yang terbaik? Ha? F. A, D. A, D, Eddie. A, D kan? F okey tak? Pakai sikit-sikit. Tapi besar sangat kan? Yang stabil dua ni kan? Ya. Yang ni ada apa? Ha? Ada splatter. Ini pun sama kan? Ya. Lepas tu dia punya apa? Spoiler. Ada slack inclusion kat sini kan? Dia tak bersihkan kan? Sebab terlampau apa? Lampau laju. Terlampau laju dan current dia lah kan? Ya. Okay? Ni kelebihan yang macam saya beritahu tadi, kelebihan semua tu apa? Ha? Murah kan? Murah. Dia murah, lepas tu lagi mudah alih, mudah digunakan di kawasan luar terbuka. Bila-bila tak perlu bertutup pun tak apa. Dan yang keempat, semua sudut ataupun kedudukan kipalan kamu boleh buat. Dan last sekali, mudah untuk menukar antara banyak bahan asas. Okay? Dan kekurangan, yang ini ada kekurangan juga kan? Sebab apa? Yang ini bila, kalau kamu tak expert, ini berlakulah kecekapan pengguna yang lebih rendah. Sukar untuk menggunakan bahan yang sangat nipis. Okay? Faktor operasi yang lebih rendah, kemahiran pengganti yang lebih tinggi. Tapi mesin tu dah tak berapa okey. Kemahiran pengganti yang lebih tinggi diperlukan untuk proses smau berbanding proses yang lain. Okay? Tapi smau ni dia perlu orang yang expert lah. Okay? Sebab tu kadang-kadang kalau untuk smau 3G, 6G tu kan, perlu ada apa? Ha? Skill. Untuk oil and gas, kamu perlu apa?
Pergi buat apa? Pergi sijil kan? Semua 3G dengan 6G kan? Kena ada apa? Kena test kan? WKT semua tu. Okay, kalau untuk welder biasa tak apa. Tapi yang ini untuk apa? Kalau oil and gas kena ada exam dia lah, kena test. Okay? Faham? Faham. LWC. Okay, yang ni satu lagi. Ni jenis apa ni? Jenis elektrod lah. Kalau E tu apa? Elektrod. Kalau 70 tu? Tensile in KSI ataupun tu position. Dia ada banyak jenis lah. 1, 2, 3. Okay, kalau 1 tu all position, 2 tu flat and horizontal. Dan yang last kali tu apa? Coating dah. Dia guna coating apa? Dan current dia berapa? Okay, yang ni kamu udah belajar kan? Cellulosic, rectile heavy coated dengan basic. Okay, sebelum kita habis untuk topik ni, pergi scan dan buat saya tu quiz. Dah dapat tu. Ha? Invalid. Ya, kod tidak sah. Setengah cari line dulu ah. Okey. Kita apa? Kita habiskan kelas ni. Apalah kita habiskan ni dulu baru itulah. Okay? Okay, untuk yang last kali ni semua safety. Ada bawa semua kan? Ada. Saya nak bagi 2 orang ataupun 3 orang pergi depan. Bawa apa yang kamu bawa. Yang saya suruh bawa minggu lepas. Okay. First kali grup ni. Siapa yang tak bawa? Ada yang semua bawa kan? Englobe dengan tu. Tidak. Ha? Wedding face mask ada? Tidak. Belum. Tak bawa? Semua tak bawa kah? Tidak. Tu semua ada wedding tu. Face. Facial ada tak? Tidak. Siapa ada bawa? Dah ada semua. Tidak. Okay. Tak apalah. Yang ni dunia. Yang grup sebelah. Faris dengan ni Georgina. Georgina. Sebelah ni kah? Ni Bisha. Pergi dah bawa apa yang kamu dah bawa tu macam mana? Kamu terangkan di ke depan macam mana kamu pasang sarung tangan. Pasang okay. 2 orang. 3 orang kan? Saya dah beritahu tadi kan? Pergi depan. Okay, terangkan. Siapa dulu? Untuk apa tu jaga kesenangan daripada suka dengan kita berkongsi ataupun dengan apa orang benda yang berat lah lepas
So, apa tu kalau agak berat atau kena bawah, yang benda yang terjatuh dekat kaki kita, kita punya kaki tu selamat. Ya. Okay, lagi. Assalamualaikum guys. Supaya masa kita wedding tu kita tidak sakit kena sebab daripada Betul kah? Tapi apa yang kamu saya tengok tu, kalau kamu well macam tu boleh tak? tidak boleh Apa yang belum habis, jangan ditutup habis. dengan dia Okay. Lagi? betul Apa lagi yang perlu? dia dapat versi lah versi Facial lagi. glove yang tepat. Macam mana glove tu? Lebih kurang macam ni rasa. Macam tu. Macam mana pasang dah? Senang pakai dia. Tutorial dong. Macam ni tu. Macam tu je. Ya. Dua-dua. Satu je. Kita mesti pakai dua-dua. Dah lengkap tak dia pakai tu? Belum. Facial. Tangan ke sebelah. Lepas tu safety boot jangan lupa pakai. Okay. Tu apa lagi? Jangan lupa doa. Lepas tu makan. Apa lagi? Itu saja. Facial tak ada kah? Tisu. Tisu ada. Mana lah? Tisu ada tapi tak ada bawa. Semua tak bawa kah? Siapa yang ada bawa hari ni? Tidak. Semua tak bawa? Tidak. Okay, Donia. Okay, terangkan kan saya macam mana? Sebelum masuknya mesti guna pipi lah. Okay. Okay. Lepas tu mesti guna safety shoes untuk Okay. melindungi kaki daripada benda-benda jatuh. Lepas tu kita sebelum menggunakan welding perlu ada glove. Perlu ada glove di guna. Lepas tu guna face mask untuk mengelakkan sakit mata semasa welding. Okay. Kalau ada percikan api boleh elak tak guna face mask tu? Boleh. Lagi? Apa lagi? Semasa grinder pun boleh guna Google boleh guna, untuk Christmas pun boleh guna. Okay. Guna Irma. Ya. Iya maaf ataupun iya pelakan. Irma pun boleh digunakan semasa dalam nyata, menggunakan bising, semasa dalam grinder. Okay. Dah? Okay. Bagi tepukan dengan dia orang. Okay, macam kawan kamu beritahu tadi kan. So safety ni kena penting lah kan. Penting tak? Okay. Yang ni PPE yang perlu ada. Walaupun kamu hari ni tak bawa kan. Kalau boleh petang nanti kena bawa ataupun benda yang kena penting bawa lah. Kalau boleh bawa lah kan. Okay. Yang first kali ada apa? Wedding helmet. Ini apa nama dia? Facial kan. Okay, ini kadang-kadang ada yang boleh pegang ataupun boleh lekat terus. Okay. Kalau boleh yang waktu kamu well tu bagus guna yang lekat terus lah. Boleh je kamu pegang tapi kadang-kadang kamu nak boleh bergerakkan kan ada masalah lah. Okay. Dan yang kedua wedding glove. Lepas tu pastikan wedding glove tu saya dah beritahu tadi macam mana guna. Kena masukkan ya dua-dua belah. Dan tangan tu kena guna kancing je lah. Okay. Jangan guna apa macam mana. Dengan lipat dan tangan hand glove tu pegang macam tu je. Tak masuk tangan. Okay.
Sebab yang tu berbahaya. Wedding jacket apapun coverall. Yang ni tambahan dia lagi. Untuk tutup ya kan. Kadang-kadang coverall tu boleh masuk juga tak dia punya percikan api. Boleh kan? Okay. Yang last kali safety shoes. Kalau safety shoes ni kena ada apa? Kena yang ada yang besi depan tu kan. Okay. Okay, last kali apa yang perlu? Kamu kena pastikan kena on dia punya apa? Ventilation fan tu, blower tu. Okay? Faham tak? Nah, kenapa gas tu berbahaya? Dia boleh makan kaki. Kadang-kadang kalau gas tu kalau dekat mata boleh apa? Boleh buka. Mata sakit mata kan, merah kan? Merah-merahan. Kemerah-merahan. Then kena letak kena penggunaan yang baik lah. Dan boleh menahan angin ataupun exhaust balpiran akar dari peralatan penggunaan. Dan satu lagi, keranjatan elektrik boleh berlaku di mana-mana kan? Boleh. Sebab kalau kamu tak pakai glove, kamu pegang je besi tu boleh apa? Kena current kan? Okay, kena masuk kalau boleh kena tutup semua. Faham? Bila-bila je kamu boleh sentuh besi yang ada current tu. Kalau kamu berlapis, ada masalah ke tak? Tak ada kan? Berarti selamatlah. Dan simpan pendapat kering antara badan dan logam yang dikempal. Yang ni contoh yang saya beritahu tadi lah. Kamu pasang coverall semua tu. Kena lengkap. Okay? Jangan kamu boleh ada tangan kapal kamu pegang dia tak ada bersentuhan. Faham ah? Sebab kalau kamu direct bersentuh boleh menyebabkan apa? Electric shock kan? Dan yang ini maybe tak berapa nak apa? Kamu tak boleh ni. Ya, Sebab nanti saya akan kita buat dalam minggu depan kah? Hari Senin tu lah. boleh. Okay? Ada soalan ke tak? Ada. Ha? Tak ada. Kalau tak ada, saya boleh tanya soalan lah. Okay, apa yang kamu belajar hari ni? First kali apa? Smau. Ha? Semua MMA. Apa tu MMA? Manual metal arm welding. Okay, kalau semau tu apa maksud semau? Serious welding arm metal. Kedap sildat apa? Serious metal arm welding. Okay. Okay, apa yang perlu ada dalam tu? Elektron. Ha? Elektrod. Prosesnya macam mana? Proses. DCP, DCN. DCP, DCN kan? Ya. Okay, contoh elektrod. Bila kamu weld tu kan? Yang first tu ada apa dalam tu? Nombor satu tu. Elektron. Elektrod lagi. Okay, yang ni kan? First kali elektrod. Ini. Ini. Yang macam awan tu. Gas. Yang ni, yang depan ni. Padel. Yang tu, yang bawah ni. Sistem metal. Yang ni. Sheet. Slack. Slack. Okay, yang kedua apa lagi tadi? Tajuk dua apa? Tu yang ketiga safety kan? Yang kedua? B. Safety tu lah PPE. Lagi apa yang tajuk nombor dua? Setting macam mana nak weld kan? Kena ada apa? Kena ada sayur. First kali ada apa? Okay, ini kena lengkapkan. First kali kamu ni kena turn off. Lepas tu kenapa? Connect dua ni kan, clamp ni dengan ni kan. Lepas itu kamu kena cari elektrod jenis apa. Okay, yang ni kena tahu prosesnya kan. Kalau DC, kalau kamu nak buat polarity untuk penetration macam mana? N. DCEN, electronegatif. Ya.
Okay, kalau nak buat yang biasa, tukar apa? DCP. DCEP. Okay. Lepas tu, pilih welding set. Ada berapa jenis? Welding set. Dah guna elektrik dengan apa? Manual. Minyak. Diesel kan? Dia boleh portable lah. Ya. Okay, kenapa semua boleh lebih baik daripada yang lain? Murah. Murah lagi. Senang digunakan kan? Kali. Tapi dia perlu apa? Dia perlu elektron. Dia perlu kemahiran yang tinggi. Kamu kena expert lah kan? Dan kalau untuk oil and gas perlu apa? Sijil. Ada sijil dia kan? Dia kena lulus exam dia kan? Ya. OGSP. Dan last kali apa? Sudut kerja. Hah? Tak, yang last kali, topik yang last kali tadi apa? Safety kan? Kalau kamu tak ikut safety apa berlaku? Mati. Membunuh. Macam ni. Ajal tiba. Ni kan? Faham eh? Okay. Pernah berlaku. Nanti kita sambung lagi kelas minggu depan. Allah. Okay dah. Petang, sir, petang. Hah?